sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Adi Syahmi bin Zulkifli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Aceh ini membawa anda menelusuri dunia yang penuh hikmah dalam sebuah karya yang cukup menyentuh hati. Buku yang bakal saya tampilkan sebagai tajuk bicara buku saya pada hari ini ialah Tuhan, Aku Ingin Jumpa Nabi, yang merupakan sebuah karya Adini Roslan daripada 19 buah buku yang pernah diterbitkan oleh beliau. Tuhan, Aku Ingin Jumpa Nabi ini banyak menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW serta insan-insan yang terpilih yang bakal berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, buku ini juga dibahagikan kepada 5 bahagian. Biasanya yang boleh saya berikan di sini ialah 30 sebab mengapa Nabi Muhammad SAW tidak ingin berjumpa dengan umatnya, 40 amalan yang besar ganjarannya, perkara-perkara yang buruk yang bakal menjejaskan keimanan kita terhadap Nabi Muhammad SAW dan pelbagai lagi. Daripada buku ini saya dapat memahami bahawa muhasabah diri amat penting kepada kehidupan seharian kita. Hal ini kerana buku ini banyak menerangkan tentang langkah-langkah yang mampu buku ini banyak menerangkan langkah-langkah yang mampu memberi impak positif kepada diri kita. Kesimpulan yang boleh saya berikan di sini ialah kelemahan fizikal atau mental bukan penghalang bagi kita untuk mendekati diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, buku ini bukan sekadar cerita, namun cermin. Buku ini bukan sekadar cerita, namun ia adalah cermin kehidupan dan penyuluh kepada masa depan. Jadi saya menyeru rakan-rakan untuk membaca buku ini kerana ia mempunyai nilai murni yang mampu memberi pedonan kepada diri kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.